hari ini kalau kita tengok peranan institusi keluarga tu dan juga sekolah dalam nak memupuk semangat jadi sebagai seorang sukarelawan, seorang yang suka memberi ataupun membantu orang ramai kat luar sana. How your persekitaran atau environment tu, it shapes you into the adult you grow in. We can do as much as we can, tetapi perubahan tu kena datang daripada individu tu sendiri. Kita tak boleh nak push sangat. Apa yang you all ada ni, inilah contoh dia yang untuk kita tunjukkan kepada next generation. Betul. Ataupun anak-anak yang baru lahir, yang baru nak membesar ni kan. Betul. Jadi apa peranan kerajaan, kita boleh tengok peranan NGO, mungkin ada peranan sektor swasta dalam nak menyokong penglibatan dan juga peningkatan untuk pembangunan belia ni. Penting untuk not to do it in silo. Saya rasa itu mungkin masalah. Semua nak buat program sendiri. Betul. Yang mungkin redundant ataupun sudah dilaksanakan oleh NGO Betul. lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Anda bersama dengan saya YBSM di Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Jadi di sinilah kita nak angkat suara-suara kebajikan. Di sinilah kita nak bawakan naratif-naratif komuniti. Di sinilah kita nak bawa kisah-kisah inspirasi kepada semua pendengar-pendengar di luar sana. Jadi hari ini tanggal 24 Julai, hari Jumaat, mungkin ramai yang sedang, ada yang baru sampai daripada tempat kerja, dah balik ke rumah. Mungkin masih lagi ada yang sesak dalam kesesakan lalu lintas. Semoga semuanya dipermudahkan urusan kita. Hari ini kita ada satu lagi segmen yang saya kira cukup bermakna untuk kita kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio, yang mana hari ini kita akan ceritakan tentang peranan belia dalam komuniti. Jadi bersama dengan saya terus perkenalkan Tuan Aiman Syafiq selaku Ketua Pegawai Eksekutif di Selangor Youth Community SEY, yang mana merupakan NGO di bawah naungan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Man? Alhamdulillah, kau baik. Terima kasih kerana bersama saya di Peduli Radio. Mesti jemput. Kita sebenarnya kan, hari ni saya nak cerita ataupun saya nak tanya banyak segmen tentang belia kepada Encik Aiman. Sebab saya rasa saya bawa orang yang tepat untuk saya kisahkan tentang peranan-peranan belia. Lagipun hari ni belia adalah akar yang cukup penting dalam kita nak menaikkan masyarakat, nilai orang-orang kita, terutamanya di dalam negeri Selangor ni. Jadi mungkin sedikit sebanyaklah sebelum kita mulakan, Tuan Aiman boleh perkenalkan diri dan juga mungkin boleh cerita sikit latar belakang Selangor Youth Community ni. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Peduli kerana memberi peluang lah ataupun platform untuk saya menceritakan sedikit tentang SEY ataupun Selangor Youth Community. Saya Aiman, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif. Selangor Youth Community ni kita merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan oleh DYTM, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj pada tahun 2017. Secara rasminya lah. So tahun depan merupakan tahun ke-10 kami beroperasi. Jadi di SEY ni kita ada beberapa fokus area. Keusahawanan, sukan, seni dan juga khidmat masyarakat. Dan program di SEY ni pada awalnya kita buat program seperti NGO lain. Kita buat program engagement dengan rumah kebajikan, dengan rumah anak yatim. Kita nak identify dulu apa gaps yang ada di masyarakat, apa program-program yang mungkin boleh add value kepada belia-belia, bukan sahaja belia daripada Selangor tetapi belia daripada seluruh Malaysia. Kita tak ada had kan? Tapi kita punya program saya boleh kata kesemuanya di Selangor lah. Dan program kami berbentuk program capacity building.
ataupun program latihan, di mana kita membuat program yang berjalan selama mungkin 2 ke 3 bulan, dan kita melatih belia-belia di bawah program kita dengan ilmu-ilmu lah. Kalau macam contoh program kesawanan tu, ilmu kesawanan. Okey. Kita juga ada program yang lebih kepada program pembangunan diri dan juga profesional. Ini melatih belia untuk bersedia untuk masuk ke alam pekerjaan ataupun alam pendidikan lah. So itu mungkin sedikit sebanyak latar belakang tentang Selangor Youth Community lah ataupun SEI. Okey, jadi hari ini saya bawa orang yang tepat ni untuk bercerita tentang peranan belia ataupun pembangunan belia. Lagi-lagi macam Cik Aiman cakap tadi, bukan fokus kepada negeri Selangor saja. Bukan. So maksudnya partisipan ataupun penglibatan tu menyeluruh Betul. di dalam Malaysia. Betul. Ataupun melibatkan luar negara juga. At the moment, fokus kita adalah belia daripada Malaysia lah. And then activation is done dalam Selangor. Tetapi kita juga ada jaringan antarabangsa lah. Mungkin nanti saya boleh cerita dengan lebih lanjut, di mana kita mendapatkan juga orang kata best practices ataupun knowledge sharing Okey. daripada program-program belia yang dijalankan di luar negara jugalah, supaya kita boleh tengok ataupun kita boleh incorporate best practices yang kita boleh aplikasikan di dalam program-program yang kita jalankan di bawah SEI ni. Menarik. So maksudnya dekat Selangor ni ada satu kumpulan ataupun NGO aktif yang bergerak membawa misi untuk membantu belia-belia untuk menaik taraf dari segi pendidikan ataupun dari segi knowledge dan sebagainya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut panjang, mungkin pandangan Cik Aiman lah, apa sebenarnya maksud belia yang aktif dalam komuniti ni? Okey. Bagi saya, belia yang aktif dalam komuniti ni bukan sekadar participate, tetapi membawa perubahan juga. Okey. Seperti contoh di bawah program kami, kita menekankan bahawa kita bukan sahaja melihat kepada penglibatan belia ini daripada segi mungkin dia datang, dia dengar kita punya session, and kemudiannya dia pulang sahaja tanpa apa-apa. Tapi kita memberi ownership kepada belia ni. Di bawah program kita ada beberapa aktiviti yang kita memupuk peserta sendiri untuk menjalankan ataupun initiate aktiviti yang mereka ingin lakukan. So, apa yang kita nak bagi tahu adalah mereka sendiri yang menggerakkan program ini. Tim saya di sini hanya sebagai pemudah cara ataupun facilitator yang mungkin membantu daripada segi ideas ataupun daripada segi bimbingan. Tetapi mereka sendiri yang mencetuskan idea tersebut, dan bukan sahaja idea tetapi mencari jalan untuk menjalankan lah ataupun menggerakkan idea mereka. So bagi saya ini adalah orang kata maksud sebenar belia yang aktif dalam komuniti lah. Maksudnya mereka they give back to the community, ada impaknya, dan impaknya adalah sustainable. Dia ada dia punya kelestarian di situ. Okey, sebelum kita pergi jauh panjang, dalam SEI ni ada banyak division. Betul. Jadi mungkin kita nak tahu sikit lah tentang SEI punya division macam mana. Boleh. Di SEI ni tadi seperti mana yang saya sebut, kita ada 4 fokus area. Kita ada khidmat masyarakat, kita ada keusahawanan, sukan dan juga seni. Dan di bawah 4 fokus area ni dia ada program masing-masing lah. Dia ada program yang berbeza, tetapi dia punya asasnya sama, dia lebih kepada program latihan dan juga capacity building. Kalau saya boleh bagi contoh, di bawah keusahawanan kita ada 3 segmen usahawan yang kita santuni. Seperti usahawan mikro, usahawan OKU dan juga syarikat yang ingin mengeksportkan produk mereka. Jadi untuk ketiga-tiga segmen usahawan ni kita buat program latihan yang berjalan selama 2 ke 3 bulan. Dan dalam program ni sendiri ada dia punya modul, ada pengisian dia yang berbeza-beza lah, mengikut kepada segmen usahawan yang kita santuni. Dan end goal dia very simple. Kalau macam untuk usahawan OKU, usahawan mikro ni, kita nak elevate dia punya business. Makna kata sebelum program bermula, mungkin dia punya sales adalah di tahap A.
Okay. Dan kita nak tengok selepas habis program ini, sales dia meningkat lah. It's very simple. Itu dia punya end goal dia lah. Okay. Dan untuk syarikat yang ingin mengeksportkan produk mereka, kita nak, of course dia long term sikit. Kita tahu dia tak boleh lah kalau 2 bulan, 3 bulan program terus boleh eksport. Okay. So itu that's why kita tengok long term. Mungkin dalam setahun selepas tamat program, dia dah dapat mengeksportkan produk ke pasaran antarabangsa. Itu contoh program kita jalankan di bawah Keusahawanan. Khidmat masyarakat pula kita ada program pembangunan diri dan juga profesional. Dinamakan team program. Kita target audience ataupun segmen belia yang kita santuni adalah belia berisiko. Belia berisiko ni kita boleh pecah kepada beberapa jugalah. For now, di SEA kita menjalankan program ini dengan jalinan kerjasama AADK, Agensi Anti Dalam Kemangsaan dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita buat dengan bekas penagih dadah, bekas banduan. Jadi kita diberi akses untuk masuk ke pusat mereka untuk menjalankan program ini. Dan idea dia very simple, kita nak memberi persediaan kepada belia-belia ini ataupun peserta program ini kemahiran yang diperlukan sebelum mereka tamat rawatan di pusat-pusat inilah. Tapi apa yang saya nak cakap adalah kita buat program ini bukan sendiri. Macam contoh dengan pusat ni kita dapat banyak bimbingan daripada pegawai-pegawai di ADK, di Sekolah Tuan Sebakti for example. So kita hanya memenuhi ataupun kita fill in the gap di mana yang mungkin ada orang kata gap yang perlu diisi lah. Itu peranan SEA. Dan kemudiannya sukan dan seni juga ada program yang similar juga. Sukan kita punya fokus adalah kepada akar umbi. Cycling. Jadi kita buat competition ataupun races dengan kerjasama PBT. Kalau Syafiq tahu pun ada Hari Tanpa Kenderaan. Betul. Jadi kita slot in kita punya cycling race ni di dalam Hari Tanpa Kenderaan di bawah PBT yang ingin bekerjasama lah dengan SEA. So ini memberi platform untuk cyclist daripada kelab-kelab akar umbi. Sebab kita punya yuran penyertaan orang kata tak semahal pertandingan ataupun race di luar sana lah. So it's very accessible untuk kita punya grassroots athletes lah. Dan seni pun lebih kurang sama. Kita ada buat annual music punya independent festival ataupun showcase di mana kita kumpulkan band-band indie ni underground untuk mereka membuat performance lah. Kadang-kadang kita ada juga kerjasama dengan Selangor FC for example. Jadi sebelum match bermula ataupun mungkin during half time, kita menyediakan platform pentas kecil saja untuk mereka band-band ni perform. Dan yalah, pengunjungnya adalah mungkin yang nak tengok bola. Tapi bila dia datang dia tengok ada band lah, dia pun dengar layan dan mungkin dia akan follow dan dia akan kenali dengan lebih lah. Itu kita punya orang kata SEA ni punya strategi ataupun objektif. Kita nak menyediakan platform untuk grassroots athletes ni ataupun grassroots audience ni untuk fulfill their potential and also to showcase their talent lah. Banyak sebenarnya peranan SEA sebenarnya kepada belia-belia. Tapi kan boleh saya tahu dulu, you punya target market ataupun target audience ataupun penglibatan partisipan ni dari umur berapa ke berapa? Kita follow kementerian punya official age sekarang 18 ke 30 kan. Tetapi kita punya program ni again, walaupun kita nama Selangor Youth Community, tetapi kita tak ada had untuk siapa, hanya untuk belia ke. Sebab kita punya program keusahawanan, contohnya usahawan mikro kita. Kadang-kadang yang masuk tu mungkin yang dah berpencen, yang berniaga daripada rumah kan, ataupun single mothers. So kita buka kepada semua. Tapi apa yang saya bagi tahu adalah kita punya approach tu mungkin youthful kan. Saya punya team pun kebanyakan ataupun kesemuanya dalam lingkungan 18 ke 30. So kita punya approach tu mungkin sedikit berbeza dengan NGO ataupun agensi di luar sana lah, di mana we try and have a very useful approach untuk kita punya program dan juga peserta. Menarik. Maksudnya coverage juga bukan tertakluk semata-mata kepada belia, tapi kita open juga kepada pelibatan yang lain. Bagus. Tapi saya suka tentang tim SEA ni. Yang menguruskan ni semua belia. Yes, mostly belia lah. Tapi again,
kita punya kaki tangan pun ataupun team pun tak ada had umur berapa. Okay, As okay. long as saya rasa bagi saya lah, as long as dia align dengan kita punya values di SEA, and dia ada passion untuk give back to the community, tak ada masalah. Ramai team dalam Tak SEA? ramai. Across the 4 focus area yang saya share tadi, full time dalam 15 orang lah, 15 staff lah. Dan, tapi kita dibantu oleh part-timers dan intern Ayolah, jugalah. tapi ramai juga. Maksudnya penggerak-penggerak ni utama ni ada lah. Ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab kita ada 4 segmen. Betul. Untuk difokus. Betul, Tapi betul. saya suka tadi ada masuk, boleh ada akses untuk masuk ke pusat-pusat penagih Pusat apa pengguna. semua. Jadi apa experience kalau pergi-pergi tempat-tempat macam tu, ada experience? Kalau saya boleh, kita first time masuk ke pusat pemulihan ni 2023. Hujung 2023 lah. Itu pun kita disalurkan oleh JKM untuk ke Puspen Sungai Besi. Alright. Di bawah AADK. Of course, pengalaman pertama ni kita pun tak ada pendedahan lagi. Jadi memang kita kena banyak berkomunikasi dengan pegawai di pusat untuk kita memahami dengan lebih apa keperluan klien-klien di dalam pusat ni. Kita pun tak naklah buat program sekadar buat program. Betul. Kita nak tahu apa keperluan mereka supaya kita boleh curatekan kita punya pengisian dan juga modul mengikut kepada minat klien-klien ni. So, first experience tu bagi saya, yelah, bila kita masuk pusat ni, dia ada dia punya language. Betul. Lenggok dia, bahasa dia kan. Kadang-kadang kita pun tak faham. Dia pun rasa, dia orang ni siapa nak masuk kita punya yang pusat. datang pula muda-muda. Dan juga mungkin latar belakang pun berbeza. Betul. Kan? Kita, tim saya rasa tak adalah yang datang daripada latar belakang yang sama dengan klien-klien ni. So of course, the first few weeks ataupun the first few batches tu, kita ada challenges kita. Tapi dengan kerjasama dengan pegawai, mereka pun orang kata apa, bagilah sedikit tips macam mana kita nak approach klien-klien ni. Alhamdulillah, batches by batches tu kita dapat kita faham lah macam mana kita nak approach klien-klien ni. Dan satu lagi cara yang kita buat adalah kita hire klien yang sudah habis ataupun sudah tamat rawatan di pusat. Kita hire mereka sebagai facilitator di dalam program kita. Libatkan balik. Betul. So selepas and kita dah hire beberapa jugalah. So dia lalui individu ni lalui team program kita. Dan kemudiannya selepas mereka tamat team program dan juga tamat rawatan, ada beberapa individu yang mereka sendiri yang tunjuk minat untuk volunteer, untuk terlibat dalam program-program yang kita jalankan di bawah SEA. Jadi kita ambil mereka, kita tengok, kita assess lah dan nampak mereka serasi, kita hire mereka dan kita nampak bila kita ada 1 or 2 clients ataupun mungkin mereka yang pernah lalui ataupun sama latar belakang dengan kita punya peserta ni, kita nampak dia punya openness tu lebih ni lah. Mereka lebih open. Dan ia memudahkan kita punya team yang lain untuk fahami macam mana kita nak engage dengan klien-klien ni lah. Tapi of course, kalau nak jawab balik soalan Cik Syafiq tadi, the first few batches tu ada dia punya challenges, tapi dengan kerjasama pegawai di ADK dan juga strategi kita untuk hire clients ni sebagai facilitator yang memudahkan kita punya engagement lah. Alhamdulillah. So hari ni saya rasa dah tak ada masalah lah, mainan lah untuk masuk ke tempat-tempat. Ada masalah juga. Ada juga. Setiap batch dia ada dia punya boleh tanya tim saya lah, dia orang ni yang di pusat. Setiap batch ada dia punya cerita dia. Ada cabaran, ada perangai dia kan. Every batch tu unique experience dia. Tapi kita learn along the way lah, Alhamdulillah. Mantap, sebab ni semua tim-tim anak muda. Saya suka sebab anak muda ni kalau buat, sebab inilah penentu kehidupan ataupun penentu kemajuan di masa akan datang. Jadi pandangan Cik Aiman lah. Apa sebenarnya kan, kenapa kita rasa penglibatan belia tu penting? Lagi-lagi hari inilah di dalam masyarakat kita. Saya rasa yelah, macam Syafiq cakap, orang kata apa, belia ni merupakan penggerak. Betul. And kalau di Selangor sahaja, saya tak ingat the exact numbers, tetapi 1/3 of the population is actually the youth. Selangor. Betul. 1/3 adalah belia. Mungkin ialah sebab peluang pendidikan dan juga peluang pekerjaan yang ada di Selangor kan. So in the next 5 to 10 years, sebenarnya yang berada di universiti sekarang, yang berada di sekolah sekarang, mereka akan menjadi the main stakeholder
Betul. kan, daripada segi ekonomi, Betul. dari segi sustainability, peluang pekerjaan. Betul. Jadi saya rasa that's why it's important untuk kita includekan ataupun kita involve them, suara mereka, pendapat mereka daripada peringkat yang awal. So saya hari tu ada pergi cerita sikit lah. Saya Okey, ada hadir di bawah Perdana Fellow. Alright. Mereka akan jalankan Youth Economic Forum. Mm-mm. Dan dia ada buat beberapa focus group discussion lah. Okay. Saya ni pun saya rasa saya dah kira kalau ikut definisi kerajaan dah kira hujung-hujung lah. Dah kira hujung-hujung dah ni. Tapi masih dalam segmen masih dalam segmen tapi dah ujung dah. Okey. Tapi kita tengok yang hadir ni bagus lah. Kita tengok yang baru habis universiti. Okey. Yang baru masuk universiti, mungkin umur 21, 22, tapi ideas mereka menarik. Okay. Ideas mereka menarik. Cuma macam mana kita nak make sure that kita tak stay dalam bubble Kelang Valley, Lembah Kelang. Dia ada di bubble dia. Betul. Macam mana kita nak includekan suara-suara daripada pedalaman, daripada Sabah Sarawak. Betul. Tak payah pergi jauh, Pantai Timur, Utara. Betul. Kan. Betul. So itu sebenarnya cabaran lah. Adakah kita dapat includekan the voices of all youth sebenarnya. So macam kami di SEA, that's why kita try and engage dengan belia-belia berisiko ni. Tetapi belia-belia lain macam mana pula? So that's why bagi saya sebenarnya kerjasama di antara all these organisations is very important. Supaya kita dapat inclusivity daripada segi suara-suara belia ni lah. But to me it's very important. It's very important untuk kita dapatkan voices of youth from all segments. Okey, saya terus terang lah saya tanya ni kan, sebab saya menghadapi perkara macam ni daripada zaman saya muda, sekarang dah tua sikit. Sebab saya perjuangan saya dalam kebajikan. So orang kurang yakin, kurang mendengar suara-suara anak muda. Okay. Walaupun kita ni membawa idea ataupun kita membawa sesuatu yang baru, yang mungkin kita kira logik dan boleh diguna pakai, tetapi disebabkan kita ni adalah seorang anak muda yang tiada apa-apa, tak ada pangkat, tiada jawatan yang besar, jadi kita ini tak dipandang. Adakah SEA menghadapi masalah yang sama? Daripada segi orang kata menarik penglibatan ataupun penglibatan belia ni, of course saya rasa semua youth organisation they face the same challenge kan. Kenapa benda tu berlaku? Saya rasa tu kita kena lihat daripada segi approach kita. Cabaran kami, kalau saya boleh bagi contoh, adalah mungkin daripada segi penglibatan belia wanita sebenarnya. Okey. Kan? Saya pun borak-borak dengan tim. Kenapa kita tak dapat tarik participation from the female community? So bila kita tengok balik, mungkin as simple as social media posting. Kita tengok social media posting kita banyak sukan, cycling, bola sepak, tetapi tak ada approach yang lebih female friendly. So it's as simple as that. Saya percaya ni semua lapisan masyarakat lah. Apa-apa aktiviti yang mereka ingin participate, mereka they want to feel included. So when they want to feel included, dia cari apa yang mereka sudah minat. So for us, what we found was, contoh program-program belia ni kan, 60-70% male participation. Female participation is very low. So that's why one of the approaches kita approach mungkin pusat pemulihan all female. Itu salah satu approach lah kan. Tetapi itu tak tackle the challenge of kita nak dapatkan female participation daripada open. So again, through our social media posting, it's as simple as kita buat poster yang ada, kita menampakkan lebih ramai golongan wanita yang terlibat, ataupun aktiviti-aktiviti yang kita promote, aktiviti yang lebih yang bukan berbentuk aktiviti yang challenging lah. Okay. Yang lebih santai. Employment opportunity yang kita share pun mungkin bukan the 3D, tetapi yang kulinari. So daripada situ sebenarnya kita nampak ada increase of female participation. So to answer tadi your question tu, of course for SEA pun kita pun menghadapi cabaran yang sama, tetapi kita kena be a bit creative. Kalau saya tak salahkan belia tu, kita tengok approach kita, macam mana kita nak
make them feel that okay, ini adalah program sesuai untuk kami. Okay, alright. So itu menjawab kepada tentang minat ataupun macam mana nak tarik Betul. lebih ramai belia untuk menyertai aktiviti lah kan. Betul. Ini personal ini personal Encik Aiman lah. You sebagai tim muda, anak muda ni, ada tak birokrasi ataupun bila kita nak berjumpa dengan mana-mana tim ataupun kita nak present kat siapa-siapa, diorang pandang kita sebelah mata? Saya nak tanya. Ini di dalam SEA ke? Ini boleh cerita capacity say dan Okay. juga you boleh cerita juga capacity individu kalau you bergerak. Understood. Saya mengamalkan konsep yang open lah. Okay. Maksudnya tak perlulah formal kan. Tak perlu. Kalau dalam team saya, kalau saya boleh share, kita orang semua, mungkin saya boleh jumpa Syafiq datang office kita orang. InsyaAllah. Office kita orang open space. Okay. Maksudnya saya tak ada saya punya own office ke, saya punya apa, dia tak ada top management punya own office, semua di dalam open space, ruang yang sama, so anyone can come to my table. Saya pun boleh pergi ke rakan-rakan saya punya table, punya meja. So it's an open concept lah. So itu yang, that's why saya rasa tadi saya sebut it's a very youthful punya approach. Tak ada cubicle ke apa lah. Kalau daripada segi meeting atau perjumpaan pun, saya of course kalau dengan pihak kerajaan, dia ada formality dia lah yang kita memang follow, but in other meetings ataupun perjumpaan, kita try make it very santai. Itu saya suka bila Syafiq cakap okay ni interview santai kan. Itu memang approach saya dengan team saya lah, kita make it very laid back. Sebab itu pun saya rasa salah satu cara untuk kita nak tarik orang kata apa, penglibatan belia. Saya rasa sekarang belia dia lebih suka dengan the laid back approach. Betul. Kalau kita tengok konten-konten yang dia orang absorb pun ialah podcast, Betul. short content, reel, TikTok. So kita pun kena bukan sahaja online tapi offline pun kita kena buat that sort of approach so that kita boleh tarik lebih ramai belia lah. So to answer tadi Syafiq punya question tadi, saya punya konsep is very laid back, very saya bagi tahu the team yang we try to make it as approachable as possible so anyone can come. Tak ada of course dalam team tu kena ada kita punya structure, tetapi daripada segi hierarchy tu tidak terlalu banyak lapis lah. Dan kalau saya boleh cerita personal story pun, ialah SEA ni ditubuhkan oleh Tuanku Raja Muda Selangor. Okay. Communication saya dengan Tuanku pun is very open. Tuanku is a very open person, very easy to communicate with, very laid back. Okay. So yalah, bila leader kita sendiri pun macam tu, kita try and incorporate that approach to the whole team lah. So it trickles down sampai ke bawah, whereby you can come to any of us, saya, Encik Daniel, Encik Ainin, the team kat bawah lah. Intern pun boleh datang nak borak-borak, tak ada masalah. So we try and, but of course it's important for us to bukan cakap sahaja, but it's important for us to create that environment lah so everyone feels that it's a safe space lah. Oh, okay. So yalah, saya faham. Maksudnya dengan cara santai ni lah kita dapat bergerak bersama dalam tim kan. Betul. Okey, dalam pergerakan ataupun aktiviti yang SEA buat, mungkin ada libatkan volunteer, Okay. sukarelawan. So sebenarnya macam mana cara SEA nak menarik volunteer ataupun anak muda, lagi-lagi anak muda lah, sebagai volunteer di SEA? Okay. So kita selalu war-warkan jugalah through our social media platform. Dan kita ada di website kita ada link di mana ada pautan di mana siapa-siapa yang berminat boleh klik ataupun klik di pautan tersebut dan automatically akan dimasukkan di dalam kita punya WhatsApp group. Tapi for us, saya boleh be very transparent, it's a little bit difficult untuk kita libatkan volunteer disebabkan sensitivity program kita. Bila kita buat di dalam pusat for example, betul. Kita punya kerjasama dengan pusat ni dia ada a lot of restrictions lah. Untuk team SEA pun kita kena daftar nama kita, yang itu membolehkan kita untuk masuk secara long term. But for us to involve volunteers, dia ada dia punya prosedur dia, background check. So disebabkan sensitivity program kita ataupun disebabkan dengan kita punya target audience boleh berisiko, kita masuk ke pusat, so it's difficult untuk kita nak melibatkan orang luar lah. Tetapi bila kita buat program macam Cik Syafiq hadir tahun lepas, open day, kita memang perlukan tenaga kerja ramai, kita open kepada volunteer. Kebiasaannya pun kita punya volunteer ni, kalau saya boleh share, volunteer ni kita punya peserta program yang dah pernah lalui program kita, yang dah biasa dengan SEA,
and dia express, oh saya nak volunteer. Macam tadi lah, macam kita punya klien-klien pusat yang dah habis ataupun tamat rawatan, dia show interest untuk volunteer. Kita pun rasa selesa dengan dia. Kita dah tahu, kita dah kenal dia. So kita serap dia masuk sebagai volunteer lah. Okay, so maksudnya volunteer di SEA ni satunya memang disaring lah. Betul, Maksudnya disaring. bukan sebarangan sesiapa nak jadi sebab nak kena tengok background check semua. Betul. Sebab dia satunya melibatkan entiti ataupun organisasi lain. Betul. Dan juga organisasi lain ni pula banyak yang jenis yang tertutup. Dia ada restrictions je lah. Jadi dia pun ada peraturan syarat dia. Okey, jadi kita faham. Tapi saya nak tanyalah juga. So pergerakan SEA hari ini, Okey. Selangor Youth Committee ni banyak bergerak ataupun depend dengan social media. Okey. Betul? Saya boleh kata kita punya perkongsian program memang 70 to 80% adalah through social media. Alright. Again, sebab kita rasa social media ni is a very strong platform. Betul. Untuk kita bukan sahaja daripada segi recruitment, Alright. tetapi daripada segi perkongsian stories dan juga impact. Saya percaya sebagai NGO yang menerima dana daripada pihak luar, it's important for us to also be transparent daripada segi bagaimana dana itu digunakan dan apakah impact daripada program-program ini. Okay. So daripada through our social media platform, kita kongsikan our outcome, our output, impact, number dan juga stories-stories je lah. Cerita-cerita orang kata apa, beneficiaries yang telah lalui program kita. Tapi mostly memang social media lah kan. Social media, betul. So SEA punya social media hari ni bergerak di mana? Di Instagram? Oh betul lah. Saya di Instagram? Mainly Instagram. You ada TikTok? Ada TikTok juga. Facebook ada juga. Dan X lah. Thread apa semua lah kan. Tapi saya rasa mainly main Instagram lah. Instagram is the most used platform untuk SEA. Thread tak? Okay. Thread kita baru explore. Thread baru nak explore. Kita baru nak explore lah. Okay. Sebab saya rasa situ pun akan ada engagement banyak. yang tinggi di situ. Betul. Kalau sekarang ni, kalau saya boleh share, kita tengah buat recruitment untuk kita punya program yang tadi saya sebut tu, team program pembangunan diri dan juga profesional. Alright. Ini adalah this is supported by MBSA. Alright. Jadi MBSA ada beri sedikit funding dan juga kita, daripada segi in-kind venue lah. So kita memang mencari belia-belia daripada Shah Alam. Belia-belia yang menetap ataupun yang bekerja ataupun yang study di Shah Alam, memang kita open. So itu kita guna Thread. Saya nampak tim saya guna Thread. Memang dapat banyak engagement lah, alhamdulillah. So that's another platform yang saya memang encourage the team untuk gunakan jugalah, selain daripada TikTok, Instagram and so on lah. Tapi apa-apa pun sebab anak muda kena guna social media. Betul. Inilah platform dia. Saya bagi tahu tim kita kena sentiasa adapt lah. Kena sentiasa adapt. Kalau kita punya, saya tengok usaha mikro yang masuk yang orang kata apa, yang dah berumur pun willing to adapt. Belajar cara guna TikTok, cara guna AI platform. Apa alasan kita untuk tak adapt jugalah to the current trend dan teknologi. Alright, jadi kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio, hari ini kita bersama dengan Encik Aiman Syafiq yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Selangor Youth Community, yang mana merupakan NGO di bawah naungan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Jadi alhamdulillah hari ini kita cerita tentang peranan belia dalam komuniti. Kepada semua yang mana sahaja baru masuk ataupun baru sahaja dengar, kita di Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Di sinilah kisah NGO, kisah kebajikan kita angkat. Di sinilah kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah masyarakat, komuniti yang kita bawa kepada anda semua. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk like kita punya Facebook, Instagram, TikTok dan juga kita punya YouTube. Kerana di sana kita akan selalu kongsikan maklumat-maklumat, kisah-kisah yang lebih banyak ataupun kisah-kisah yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kepada anda semua yang mana nak tengok video penuh tentang kita punya segmen hari ini, nanti boleh tengok balik di Facebook kita, akan ada full video interview kita hari ini. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Aiman. Mungkin kita nak cerita jugalah, bila diorang dapat join SEA ni kan, apa kemahiran yang boleh diorang ataupun anak-anak muda belia dapat melalui aktiviti komuniti ataupun sukarelawan ni. Okay. Untuk SEA, again, sebab kita ada beberapa fokus area yang berbeza kan. Betul. Tapi kalau saya boleh rangkumkan,
mungkin saya sentuh dulu daripada segi exposure. Sebenarnya daripada segi pendedahan yang banyak. Apabila contoh kalau saya kongsikan mungkin program keusahawanan kami. Kita ada kerjasama dengan kerajaan negeri. Okey. Jadi melalui kerajaan negeri, mana-mana usahawan yang masuk program di bawah SEA ni, mereka akan diutamakan untuk dicalonkan bagi mana-mana expo keusahawanan yang dijalankan di bawah kerajaan negeri. Alright. Sebab mereka sudah lalui program keusahawanan di bawah SEA lah. So itu salah satu contoh exposure, ataupun mungkin yang program export ready. Kita ada kerjasama dengan Matrade. Okey. Jadi kita akan bawa usahawan-usahawan ni ke Matrade untuk dapatkan direct information apa fasiliti-fasiliti ataupun mungkin orang kata apa, di Matrade tu dia ada dia punya digital library, dia ada dia punya trade commissioner yang boleh bagi advice ataupun intipati lah bagaimana company ni ataupun mengikut kepada bidang ataupun industri company ni, negara mana yang sesuai untuk mereka tap into. Itu daripada segi pendedahan lah. Daripada segi kemahiran yang saya boleh sentuh ialah daripada segi communication. Okey. Saya rasa ni the main one lah, sebab di dalam program-program SEA ni kita memang memupuk peserta untuk bercakap. Okey. Untuk kehadapan dan juga bercakap, memberi idea dan kita bagi tahu tiada idea yang salah lah. Mungkin idea tu mungkin tak relevan ataupun tak tepat dengan orang kata apa, situasi, tapi tak ada yang salah. Kita memang encourage that sharing of opinion and even having discussions yang mungkin lead to arguments. Sebab sebenarnya that's where they reason. Kita buat, orang kata apa, kadang-kadang kita dah ada buat mock debate and debat supaya mereka boleh keluarkan segala dia punya argument ataupun argument, justification. So betul. saya rasa the main one is communication lah. Communication ni saya rasa penting untuk di mana-mana jenis pekerjaan yang kita masuk, communication is the most important thing lah. Daripada situ, that's where the leadership comes in. Betul. Teamwork. Betul. Sekarang ni with the rise of mental health issues, so managing emotions, macam mana seseorang individu itu boleh regulate dia punya emotions, especially bila dah masuk alam pekerjaan. Macam-macam orang jumpa, macam-macam situasi. So kita encourage juga kalau ada masalah ataupun isu, seek orang kata apa, experts, therapist ataupun counsellor. So those are the skills yang saya rasa yang kita incorporate dalam program-program SEA, merentasi all four departments lah ataupun four focus area kita ada di bawah SEA. Saya suka bab communication tadi tu, sebab saya kira untuk anak muda, untuk belia itu satu elemen penting. Betul. Untuk dipelajari dan untuk menggunakan ataupun maksudnya menggunakan communication tu dengan cara yang betul. Betul. Lagi-lagi juga hubungan kadang-kadang melalui social media dan sebagainya. Saya tak pasti, mungkin saya ada ke buat apa-apa aktiviti yang berkaitan untuk meningkatkan komunikasi ataupun nak educate cara penggunaan social media untuk anak muda ke, ada buat? Kita ada sebab kita punya program macam team program tu lebih kepada kebolehpasaran ataupun transisi ke alam pekerjaan. Okey. So kita kongsikan contohnya as simple as WhatsApp. Yalah, kita of course ada certain bidang ni ataupun mungkin syarikat-syarikat besar dia ada dia punya platform Teams untuk berhubung, tetapi at the same time masih menggunakan platform like WhatsApp, seperti WhatsApp. So kita bagi tahu the proper way of communicating dengan rakan kerja ataupun your bosses dekat WhatsApp. Kita tak bolehlah guna language yang kita guna dengan kawan-kawan kan. Betul. Satu, penggunaan email, how to structure the proper email. Betul. Nama email pun kena official ataupun formal kan. Official lah. Betul lah. Sebab yalah, itu sebenarnya bagi saya penting semasa zaman belajar lagi kita belajar. Tetapi saya percaya, saya aware tidak semua dapat pendedahan tu. Betul. Ada yang mungkin memang nak fokus belajar sahaja, tapi soft skill tu dia kurang. So social media kita ada sentuh juga, tapi saya rasa dia hand in hand lah. Apa yang kita ajar, orang kata penggunaan
email ataupun WhatsApp tu, communication through all these platforms dalam alam pekerjaan, dia sama juga penggunaan social media. Maksudnya di social media ni of course ada benda yang kita kalau boleh jangan share 100%. Kalau kita ada rasa tak puas hati dengan kita punya rakan kerja ataupun bos kan, Betul. better kalau kita tak share di social media, sebab di social media ni walaupun mungkin your account is private ke, kadang-kadang tu ada cara untuk Betul. dikongsikan Leak di ni lah, kepada ada orang luar, leak. betul? So bila kita kongsikan ataupun kita share knowledge on ethics di alam pekerjaan melalui email ataupun WhatsApp, dia hand in hand jugalah penggunaan social media Betul. seorang individu tu. Alright. Jadi betul lah. Maksudnya dari segi ilmu tu kena ada. Betul. Ilmu, dan bila ada ilmu tu kita tahulah mana yang betul, mana yang tak betul untuk kita buat. Betul. Dan bukan semua benda yang kita boleh kongsi. Betul. Macam Cik Aiman cakap tadi. Sebab ada perkara-perkara sensitif yang kita kongsikan itu akan memberi impact yang negatif balik kepada kita. Betul. Okey, saya nak tanya sebab saya rasa institusi keluarga ataupun mungkin dari segi sekolah akan membentuk seseorang itu nak jadi macam mana. Contoh macam saya personal pun daripada keluarga lah. Saya dapat menjadi sebagai seorang sukarelawan. Saya berada daripada umur saya 15 tahun, saya dah berada di hospital dan sebagainya. Pandangan Encik Aiman, hari ini kalau kita tengok peranan institusi keluarga tu dan juga sekolah dalam nak memupuk semangat jadi sebagai seorang sukarelawan, seorang yang suka memberi ataupun membantu orang ramai kat luar sana. Bagi saya it's very important lah. Saya rasa how your persekitaran ataupun environment tu, it shapes you into the adult you grow in. So saya rasa sangat penting institusi keluarga ataupun di sekolah, dan malangnya bukan semua individu ada orang kata apa, that privilege of growing in a very healthy ataupun a very strong family. But then that's where sekolah pun main peranan jugalah. Sekolah ataupun mungkin kalau tak sekolah pun bila dia masuk ataupun dia step in alam university. But that's why kita ada juga rumah-rumah kebajikan di bawah JKM ataupun pusat-pusat di bawah ADK, mana yang mungkin sebab sebenarnya kalau kita tengok kebanyakan yang jatuh semasa alam persekolahan ataupun zaman remaja adalah disebabkan mungkin mereka diabaikan oleh keluarga. Dan bila saya cakap diabaikan ni, kadang-kadang bukan salah keluarga. Parents yang busy, yang tak ada masa untuk nak guide their kids ataupun their children, dan mereka di influenced by their peers, by their friends, dan mereka jatuh. Kadang-kadang tu dia punya faktor tu bukan satu sahaja. Ya, betul. Dia beberapa faktor. Betul. So saya rasa sebenarnya ini adalah peranan masyarakat as a whole untuk membentuk sahsiah seorang individu tu lah. Betul, keluarga dan juga sekolah main peranan penting, sebab itu adalah orang kata apa, yang kita seorang individu tu orang tu secara yang formal, dia punya perjalanan hidup formal tu memang akan melalui itu. Betul. Tetapi kalau let's say mungkin ada shortcomings daripada keluarga ataupun sekolah, that's where the society comes in lah untuk membantu ataupun memberi sokongan. Betul. Okey, saya yakin Say mesti dah lalui, dah jumpa macam-macam orang ataupun ramai volunteer ataupun kisah-kisah yang ada impak dia. So dari segi pengalaman Cik Aiman, mungkin ada kisah inspirasi belia yang kita boleh sharekan kepada pendengar-pendengar kita ni, ada impak yang positif kepada komuniti. Boleh. Ada beberapa lah saya boleh rumuskan. Kita ada program usahawanan yang kita berlatih OKU. Alright. So OKU yang mungkin berniaga daripada rumah. Seperti membuat kuih raya for example. So dia punya sales tu hanya masa musim perayaan sahajalah. Tetapi selepas masuk kita punya program dan juga dibantu oleh beberapa agensi yang lain, mereka mendapat pendedahan, mereka mendapat new reach in terms of customer. So ini membolehkan mereka untuk orang kata apa, upskill lagi dia punya business, dan kemudiannya mereka dapat hire lagi ramai orang. Dan yang saya sukanya adalah
community OKU ni dia very strong in terms of supporting Oh. kawan-kawan lain yang Ya. OKU. Maksudnya memang dia ada satu team yang Dia ada memang support each other. Betul. Dia ada dia Oh. punya dia punya pertubuhan OKU, for example, yang students, yang mungkin yang yang dah sudah pencen. Okay. So dia akan hire OKU lain juga sebagai peluang pekerjaan dan juga pendedahan lah. Jadinya kalau let's say dia dah belajar daripada dia punya bos, dia nak buat dia punya bisnes lain ataupun bisnes baru pun boleh. Betul. Itu salah satu contoh lah. Selain daripada itu, klien-klien yang kita jumpa di pusat ni lah. So ada yang dah jatuh beberapa kali daripada zaman persekolahan lagi. Alright. Of course sama juga disebabkan mungkin institusi keluarga yang tidak kuat, tidak kukuh. Jatuh beberapa kali, sudah masuk handigani, dah masuk hospital. Tetapi bila keluar tu jatuh balik. Dan kadang-kadang tu kita pun tak pasti apa dia punya apa yang dia nak lah sebenarnya. Betul. Dan kita tak pasti mungkin apa dia punya detik perubahan tu. Tapi selepas dah masuk 8 ke 9 kali, mungkin faktor umur, mungkin faktor keluarga, kan. Tetapi akan ada tiba masanya di mana individu ni rasa okay, this is the time to change lah. Dan kita nampak macam ada seorang individu ni yang sekarang sudah bekerja dengan kami. Kita masuk tu kita nampak dia punya sifat ataupun ciri-ciri leadership tu dah ada. Tinggal nak gilap sahaja. And apa yang saya percaya adalah sebenarnya SAY ataupun mana-mana NGO lain yang buat program sebegini, we can do as much as we can, tetapi perubahan tu kena datang daripada individu itu sendiri. Kita tak boleh nak push sangat. Kalau kita push, kalau dia tak nak berubah, dan dia, orang kata apa, mungkin perubahan tu hanya sementara. Tapi kita nampak, saya dah jumpa ramai lah individu yang memang dia punya latar belakang ataupun perjalanan hidup tu very challenging, tetapi dia ada resilience. Resilience untuk bounce back, untuk bangkit semula. And inilah ada beberapa yang sekarang yang dah bekerja dengan kami, dah boleh integrate di dalam kita punya team culture, dah boleh menyewa. Dan insyaAllah kita nak bantu daripada segi ni lah, dia nak mendirikan ataupun dia nak ada keluarga sendiri. So those are the stories yang saya rasa, bagi saya it moves me untuk meneruskan these initiatives ataupun these movements lah. And insyaAllah daripada story ni kita dapat inspire many more people. Betul. Untuk berubah jugalah. Betul. Sebab apa yang you all ada ni, inilah contoh dia yang untuk kita tunjukkan kepada next generation. Betul. Ataupun anak-anak yang baru lahir, yang baru nak membesar ni kan. Betul. Jadi inilah contoh. Maksudnya bila kita terlibat dengan kerja-kerja yang baik, kerja-kerja yang memberi manfaat, dia akan menjadikan seseorang itu lebih baik. Betul. Kalau saya boleh tambah pun, yelah, kalau saya rasa Syafiq pun kita berada di dalam, orang kata apa, situasi yang sama. Kita sebagai NGO nak mencari dana, mencari sumbangan. Betul. Of course daripada segi kuantitatif punya numbers tu is very important. Kita nak share berapa ramai peserta yang dah terlibat dalam program ni, berapa ramai yang dah dapat peluang pekerjaan, so and so forth. Tetapi sebenarnya yang saya rasa lebih impactful adalah the stories ataupun kualitatif punya story. Kita keluarkan individu A, individu B ni, apa dia punya story dia. Dulu macam mana perjalanan hidup dia, sekarang macam mana program yang kita jalankan ni ataupun penyumbang-penyumbang ni, dia punya sumbangan ni, macam mana dia boleh mengubah kehidupan seorang itu. Sebenarnya yang lebih penting bagi saya ataupun lebih bermakna ataupun impactful adalah the stories lah yang kita dapat orang kata apa, kita dapat keluarkan ataupun ceritakan kepada masyarakat umum. Jadi untuk bergerak sebagai satu entiti, kita perlukan bantuan daripada banyak pihak. Jadi saya nak tanya, mungkin pandangan sendirilah daripada Tuan, mungkin apa peranan kerajaan, kita boleh tengok peranan NGO, mungkin ada peranan sektor swasta dalam nak menyokong penglibatan dan juga peningkatan untuk pembangunan belia ni. Okey. Yalah, saya rasa semua pihak ada peranannya sendiri dan semua pihak memainkan peranan yang penting lah. Saya rasa kalau contoh seperti kerajaan, the most simple one is policy making. Dan
bila kita cakap policy making ni, again kena melihat daripada sudut ataupun perspektif yang luas. Bukan untuk satu segmen sahaja, tetapi untuk macam mana polisi ni boleh memberi impak kepada semua lapisan masyarakat. Dan saya rasa penting apabila dasar digubalkan ataupun dilaksanakan, penting untuk melibatkan suara NGO for example, youth organisations, belia-belia. Sebab at the end of the day, dasar-dasar ni adalah untuk masyarakat ni lah. Betul. So alhamdulillah, for us at SAY, when it comes to policy making, mungkin daripada state level ataupun kerajaan negeri, mereka sentiasa melibatkan organisasi seperti SAY lah untuk memberikan ataupun untuk memberikan cadangan dan juga pendapat, kan. Daripada NGO pula, of course saya rasa penting untuk not to do it in silo. Saya rasa itu mungkin masalah, semua nak buat program sendiri. Betul. Yang mungkin redundant ataupun sudah dilaksanakan oleh NGO Betul. lain. Betul. So bagi saya, and of course saya bagi tahu tim, kalau let's say dah ada NGO lain yang buat program macam ni, kita tap into it, kita so that kita boleh share resources. Again, Betul. sebagai NGO ni nak mencari dana very challenging. Betul. So bila kita ada kerjasama, kita boleh tengok, okay, NGO A ni mungkin dia ada dia punya kepakaran, dan kita ada kepakaran kita sendiri, yang kita fill in the gap, yang kita buat sama-sama lah. Itu paling penting. Saya rasa don't work in silo lah, kita buat sama-sama. And of course sektor swasta, in terms of financial, dana, kepakaran, dan juga mungkin corporate volunteer lah. Betul. Yang boleh kita libatkan sekali untuk memberikan perkongsian dan juga pendedahan kepada kita punya peserta program. Okay, menarik. Sebab semua segmen perlu berganding bahu. Betul. Baik kerajaan, baik NGO, baik swasta. Betul. Sebab semua ada peranan masing-masing. Betul. Dalam kita nak meningkatkan ataupun nak naikkan peranan belia ni. Betul. Tanya dengan Cik Aiman, kalau ada satu program khas yang you nak bina ataupun you nak buat untuk belia, apa yang you rasa you nak buat? Saya rasa sebab kami di SAY, target audience kami adalah lebih kepada young adults ataupun belia lah yang berumur 18 ke atas, 18 to 30. Tapi sebenarnya saya rasa pendedahan seperti ini, apa yang kami buat di SAY ni sebenarnya lebih bagus kalau pendedahan ni diberikan lebih awal, mungkin daripada bangku sekolah lagi. All these soft skills bagi saya penting untuk didedahkan daripada zaman persekolahan, mungkin sekolah rendah lagi. Saya perasan, of course saya pun dah lama meninggalkan bidang pendidikan lah. Saya dulu bukan cikgu, tetapi di bawah jurusan TESOL. So adalah sedikit pendedahan kepada orang kata apa, mendidiknya, Betul. pendidikan. Dan saya rasa di sekolah sekarang masih lagi, walaupun kita dah tak ada UPSR and so on, tapi still very exam oriented, ataupun mungkin kita kejar syllabus and so on and so forth. Tetapi pembangunan holistik tu mungkin masih ada kekurangan daripada situ. Kita nak melahirkan individu yang boleh berkomunikasi, boleh ada that leadership punya elemen. So kalau menjawab soalan Cik Syafiq, mungkin program-program yang macam tu yang memupuk soft skills daripada alam persekolahan lagi. Itu mungkin jawapan ringkas lah. Tapi betul, saya pun setuju. Sebab perlu ada program yang dirangka daripada zaman sekolah. Betul. Supaya kita dapat bawa momentum tu bila sampai ke belia. Betul lah. Bila sampai belia, dia dapat bawa momentum tu daripada, bukan sampai time belia baru terkejut. Betul. Bukan zaman universiti baru nak kena belajar bercakap di hadapan. Betul. Saya sokong. Bagus. Bagus program seperti itu. Dan saya harap mungkin lepas ni saya boleh tengok nak tap dengan Kementerian Pendidikan atau macam mana cara, mungkin ada cadangan-cadangan. Tapi saya sokong 100%, 100%. 100% jadinya. 100% sebab ini program yang betul kalau kita nak tap belia. Jadi sebelum belia tu kita dah kena lihat. Betul. Setuju. Baik. Jadi saya nak tanya sedikit nasihat kepada belia yang mana nak mulakan langkah sebagai nak jadi volunteer, tapi dia orang ni masih ragu-ragu, tak tahu macam mana. Mungkin ada nasihat sikit.
Bagi saya sebenarnya tak perlu, uh, boleh start small. Alright. Boleh start small. Mungkin di dalam komuniti tu sendiri ada peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga mikro yang berniaga daripada rumah. That's how you can start small, by supporting them. Membeli produk mereka dan juga mungkin melalui, again, beli zaman sekarang, social media platform is everywhere. Betul. So menggunakan social media platform untuk membantu your community. So tak perlu ada an official platform seperti through an NGO ataupun pertubuhan belia to make a change. In your individual capacity pun boleh membawa perubahan. Betul. Sebab again, social media is such a strong platform. Melalui one account sahaja kita dapat amplify your community punya work. So itu mungkin nasihat saya lah. Tak perlu be too ambitious, ataupun mungkin lah bila kita terlalu ambitious, kadang-kadang kita pun overwhelmed. Kita terlalu, orang kata, fikir okay nak go ke, nak pergi ke C ke, nak pergi ke organisation B ke C ke D kan. Tak perlu think too hard about that. Boleh start dengan diri sendiri. Itu nasihat saya lah. Baik, so maksudnya diri sendiri memainkan peranan yang cukup penting dalam kita nak membentuk seasiah ataupun nak bentuk sebagai nilai seorang volunteer. Betul. Ataupun orang yang berkhidmat untuk komuniti ni. Betul. Okeylah, sebelum kita ke segmen-segmen akhir ni, mungkin ada pandangan Encik Aiman tentang ciri-ciri seorang pemimpin muda yang boleh bawa perubahan positif dalam masyarakat. Mungkin ada ciri-ciri yang you nampak, okay, this kind of people mesti ada, mesti kena ada dalam nak bentuk ni future kita ke depan. Susah soalan tu. Tapi kalau saya boleh share, maybe, of course, sebagai leader ni, kita, number one bagi saya, kena be very flexible and adaptable. Maksudnya, kita akan jumpa macam-macam jenis orang. Macam dalam tim saya pun ada yang mungkin dia punya skill set dia macam ni. Ada yang berbeza-beza. So tugas kita sebagai leader adalah untuk memastikan kita menyediakan platform atau ruang yang selesa dan selamat untuk mereka, where they can they are able to showcase skill-skill ni. Sebab dalam team pun kita tak boleh ada semua individu dengan skill set yang sama. Okay. Kalau tak semua buat sama, dia kena ada, okay, ni individu A ada a specific skill set. Individu B pun ada dia punya specific skill set. Yalah, kalau saya bagi contoh, dalam team tu mungkin ada yang boleh present, ada yang boleh pitching. Betul. Tapi kena ada juga yang boleh sediakan documentation kan. Betul. So that's where they complete each other. So sebagai leader, kita kena be able to provide ataupun identify talents yang boleh melengkapi that team, and kita kena adaptable juga. Kita kena be very flexible. Ada individu A ni mungkin dia lebih selesa bekerja sendiri. Okay. Dia tak nak dia micromanage. Ada individu B ni dia perlukan a bit more guidance dan bimbingan. So kita kena, sebagai leader, kita kena, we have to know our team very well so that kita boleh adapt our approach according to the team's strength and capability lah. Kalau saya boleh share the most important thing bagi saya, itulah flexibility sebagai leader tu, supaya kita dapat realize the potential of our team. And of course, after that, other things is openness and willingness to hear your team's thoughts and opinions lah. Tak boleh kita je lah yang beri pendapat. Tak boleh show sendiri lah. Tak boleh show sendiri. Kita kena sediakan ruang untuk tim kita beri pendapat, beri cadangan, dan at the same time mungkin mereka akan ada certain things yang salah, tetapi the most important thing is for them to be able to learn from their mistakes, so that in the future dia boleh perbaikilah cadangan-cadangan ataupun tindakan yang mereka ambil terhadap situasi tersebut. Okey, kepada pendengar-pendengar Peduli Radio, hari ini kita bersama dengan Tuan Aiman Syafiq yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Selangor Youth Community, yang mana merupakan NGO di bawah naungan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Hari ini kita cerita tentang peranan belia
dalam komuniti kita. Jadi alhamdulillah banyak dah kita dapat maklumat-maklumat daripada SAY sendiri berkaitan dengan macam mana nak membentuk sasiah ataupun nak membentuk belia ke arah yang lebih baik, dan juga mungkin tadi kita dah dengar dari segi SAY punya platform ni macam mana pergerakan SAY dalam nak meningkatkan belia-belia bukan sahaja untuk negeri Selangor tetapi untuk satu dalam Malaysia. Mungkin saya nak tanya sendirilah, ini personal ke ataupun jawapan daripada kumpulan ke, saya tak kisah. Soalan saya kan, saya nak tanya you punya inspirasi pemimpin ataupun inspirasi tokoh belia yang you ada sekarang. Okay. Saya again macam saya jawab tadi kan, saya what drives me in doing or being in the social impact industry ni adalah bila kita melihat belia-belia ataupun individu-individu di bawah program SAY ataupun di mana-mana program sebenarnya yang bangkit, yang mungkin pernah jatuh dan bounce back ataupun bangkit. So saya tak ada satu contoh inspirasi. I am inspired and driven by these individuals sebab alhamdulillah for me personally, and I think a lot of my team members, we had the privilege lah ataupun of having a family, of going through a formal education. But a lot of the participants ataupun peserta yang kita laksanakan the program with macam-macam latar belakang. Betul. Ada yang broken family, ada yang berhenti sekolah pada sebelum SPM lagi. Ada yang family sendiri yang sebenarnya yang menjual dadah, mengedar dadah, that's why dia pun influenced to do that. So but then looking at how mereka sendiri bounce back, right? Sebab macam contoh Puspen Sungai Besi yang kita jalankan program ni. Puspen Sungai Besi ni sebenarnya adalah pusat voluntarily, maksudnya mereka sendiri yang mendaftarkan diri untuk melalui proses pemulihan. So kita nampak daripada situ lagi dah ada keinginan untuk berubah. Maksudnya dia sedar apa yang dia buat adalah memudaratkan diri. Ada sikap untuk berubah dan mereka mendaftarkan diri mereka untuk masuk ke pusat. Itu sendiri bagi saya adalah satu inspirasi, sebab mereka ada keinginan untuk berubah lah. Jadi untuk jawab soalan Encik Syafiq, bagi saya sebenarnya the people that we meet through the programs yang menjadi inspirasi kepada saya dan juga menjadi the drive untuk saya teruskan the work that we do lah. Jadi maksudnya bukan spesifik individu tetapi kisah-kisah penglibatan ni menjadi inspirasi. Which is bagus sebab setiap yang datang ni semua ada ialah nilai. Betul. Mereka ni nak bawa perubahan, mereka nak perbetulkan kesilapan. So betul lah menjadi inspirasi kita. Saja saya nak dapat maklumat gambaran dari segi penglibatan ataupun penglibatan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda, macam mana dengan SAY, maksudnya aktiviti akan ada penglibatan di YTM ataupun macam mana? Bagi saya Tuanku Raja Muda Selangor ialah sebagai pengasas SAY ni very active, very hands on. Kita memang akan bagi update kepada Tuanku at least once a month. Daripada segi perkembangan program. Tapi macam saya cakap tadi, dia lebih berminat untuk mengetahui kisah-kisah belia-belia dalam program. So it's not about the numbers, it's not about the quantity, but rather the quality of the program that we do. Dan bagi Tuanku, it's all about filling in the gap. Contoh mungkin macam AEDK for example, dia dah program dia lengkap bagi saya. Mungkin ada sedikit gap daripada segi mungkin soft skill development, and this is where we come in. So Tuanku tak nak kita buat program yang sama dengan mungkin agensi-agensi di luar sana yang ada the resources, ada dana, but it's more about filling in the gap lah. And daripada segi penglibatan memang Tuanku is very hands on. Kita, kalau saya boleh cerita, kita ada buat program team building dengan kita punya peserta program, and Tuanku sendiri turun dan join sekali dalam aktiviti-aktiviti ni. Tuanku sebagai peserta Duli terlibat dalam program. Betul, bukan sekadar simbolik tetapi sebagai peserta dalam
dalam program team building ni. Tuanku masuk sekali kumpulan dengan peserta dan turut terlibat daripada segi idea, daripada segi pelaksanaan program. That's how bagi saya that's how involved Penglibatan tuanku lah dalam program C ni. Personally, saya pun dah berjumpa dengan tuanku. Saya rasa ada 2 event macam tu. Alhamdulillah, sangat humble dan senang berinteraksi. Tuanku nak mendengar apa yang kita nak sampaikan dan saya rasa itu satu kelebihan. Terutamanya dalam negeri Selangor sebab kita mempunyai tuanku yang cukup prihatin terutamanya terhadap pembangunan belia. Dan saya yakin tuanku pun nampak inilah dia perspektif ataupun golongan yang akan membentuk ataupun nak membawa drive negeri Selangor di masa akan datang. InsyaAllah. Jadi saya cukup terharu, cukup terkesan dengan hari ni kita punya segmen sebab saya rasa ada banyak perkara-perkara yang kita dapat ambil, ada nilai-nilai dan juga ada juga beberapa informasi-informasi yang kadang-kadang kita tak tahu pun. Okey, jadi rupanya dalam Selangor ni kita ada say yang menggerakkan belia di dalam negeri Selangor. Mungkin sebelum kita ke penamat, saya nak dengar sedikit kata-kata akhir lah mungkin daripada Encik Aiman. Mungkin ada perkara-perkara yang nak disampaikan, mungkin nak minta pendengar-pendengar kita juga kat mana kita nak cari say. Mungkin boleh perkenalkan dan juga mungkin ada harapan dan sebagainya. Boleh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada Peduli Radio kerana menjemput Say untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang program kami dan juga kisah-kisah individu ataupun beneficiaries lah. Saya rasa it's a very good initiative to have this platform sebab macam mana yang Encik Syafiq sebut tadi, kita kekurangan platform untuk menceritakan inisiatif-inisiatif kebajikan yang dijalankan di Malaysia lah. So I think it's a very good platform and I hope that Peduli Radio grows bigger in the future. Thank you. And mungkin pesanan terakhir macam mana saya sebut tadi, change doesn't have to be big. Dia boleh start very small. It starts within the community and how as an individual you can impact the community around you, dan kemudian gradually you can grow bigger lah melalui mungkin platform-platform seperti C ataupun mana-mana lagi NGO di luar sana. Tak ada NGO yang betul, tak ada yang salah. Betul. It's all about which platform that is aligned dengan your own values and how you see life lah basically. Baik, terima kasih banyak kepada Encik Aiman Syafiq yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Selangor Youth Community yang mana merupakan NGO di bawah naungan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Terima kasih kerana bersama dengan saya YBSM di Peduli Radio sebab saya seronok kalau lepas ni tim daripada saya nak datang lagi, mungkin ada perkara-perkara yang kita nak kongsikan. Saya sangat-sangat alukan. Boleh. Mungkin ada topik-topik yang kita nak tekankan kepada masyarakat. Saya mengalu-alukan kehadiran C ke Peduli Radio dan juga kalau ada program-program yang kita boleh bekerjasama. Peduli Radio sentiasa terbuka untuk menerima, untuk bawa bersama Peduli Radio kerana kita adalah satu platform. Mungkin dari segi kerjasama itu boleh menjadikan kita lebih sama-sama membantu masyarakat. Tujuan kita untuk membantu masyarakat, C juga untuk menaikkan masyarakat, terutamanya belia. Mungkin dengan cara ini kita sama-sama boleh meningkatkan kapasiti dan juga capability masyarakat kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Encik Aiman Syafiq kerana sudi bersama kita. Terima kasih kepada tim C juga yang bersama kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sebarang pertanyaan, kalau ada yang nak tahu maklumat, nanti boleh tengok ke Instagram Selangor Youth Community. Betul. Di sana cukup aktif, selalu update dari segi apa sahaja aktiviti yang mereka lakukan. Jadi kepada semua pendengar, kepada yang menonton, boleh kita follow juga kepada DC. Jadi itu sedikit sebanyak program kita hari ini. Malam ni cukup saya rasa cukup menarik, cukup memberi manfaat kepada semua masyarakat. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi di segmen yang akan datang bersama saya YBSM di Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.
Thank you. Alright.